DAP tunjuk belang. Tak syarat pada PAS. Kalau PAS nak terus dengan Pakatan Rakyat, jangan bercakap soal negara Islam. Maka di sini PAS putuskan hubungan dengan DAP. Alah, hai YB, anak kepada Presiden PAS. Tak payah nak membohong, tak payah nak menipu. Ketika kamu bersama dengan DAP, bukan DAP ikut PAS, PAS ikut DAP. Yang mana, ketika kamu bercakap tentang negara Islam, negara Islam, negara Islam, selepas kamu menandatangani perjanjian dalam buku jingga dan kamu menandangi perjanjian yang kata perbezaan kamu dengan DAP itu 5% sahaja, ketika itu, kamu dah ubah negara Islam kepada negara kebajikan. Dan syarat untuk menjadi ahli PAS, daripada PAS untuk orang Islam kepada PAS for all. Tang mana yang DAP ikut PAS? Kamu yang ikut DAP. Dan tujuan kamu bersama dengan DAP tidak lain tidak bukan untuk menjatuhkan kerajaan. Kamu kena ingat tu, wahai PAS. Dan kamu berpisah dengan DAP bukan kerana DAP lawan kamu, lawan Islam. Kamu berpisah dengan DAP kerana sikap kamu yang tikam belakang, curang. Di saat Pakatan Rakyat nak melantik Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, kamu nak lantik Tengku Razali Hamzah sebagai Perdana Menteri. Sebab itu, DAP tinggalkan kamu kerana kamu curang. Kerana kamu khianat. Menipu. Orang nak lantik Datuk Seri Anwar Ibrahim, kamu nak lantik Tengku Razali Hamzah. Bukan kerana DAP menentang Islam. Tidak. Jangan nak bohong. Sebab itulah gabungan kamu itu tak kekal kerana PL perangai kamu yang jahat. Mana-mana gabungan yang disertai oleh PAS tak kekal. DAP kekal je dengan PKR. Tapi PAS tak boleh kekal. Mana dia duduk, dia akan tinggal. Kenapa? Kejahatan dan kecurangan yang dilakukan oleh parti kamu.